kita tidur dalam kereta. Oh, Bella tak tidur bawah mata tak ada apa? Eye bag kan? Ada. Ni sebab make up. Kalau tak ada lah, kita orang tengok live ni tak ada. Tengok Pak Azad tak tidur, satu badan eye bag. Jangan Pak Azad energi dah habis Aku dah sampai tak? Terima kasih, Alhamdulillah. Thank you. Bibir dah putih tu. Tak, Pak Azad sihat ke? Dia tak boleh, dia kalau puasa dia memang macam ni. Bella. Tak, bibir dia putih sangat. Risau. Pak Azad, you look sick. Memang. Kejap lagi kita orang kena start baca Yasin dah ni. Jangan Yasin. Kenapa lah? Dia mengurangkan cakit. Quran lelaki. Janganlah. Aku baru nak tanya. Cah, dia orang nak tengok hang ni, hang punya bibir betul ke putih macam ni. Jom. Tunjuklah Cah. Yang hang memang betul-betul. Ini pertama kali aku ada putih di bahagian muka aku. Dia ni basahkan bibir dengan zikrullah. Masya Allah. Betul, aku yang jadi kering tu bila jadi basah tu Cah, aku zikir. dia orang nak tengok bibir hang putih tak tahu mana. pakai filter merah saja. Nak meninggal dah. Merah dia filter. Memang dia pakai filter Patutlah. Semua orang tengah buat biskut juga. Ya. Tapi banyak tu 900 botol. Banyak. Ya Allah, satu botol bela RM35. Kenal nak kenal kaki kita. Weh, la ilaha illallah. Gila. Apa tu? Tengok. Ya Allah. Banyaknya. Ni apa? Elman London Yes. Elman London. Client. Apa? Boleh lah Bella. Satu jenis tu satu. Maknanya Bella ada 5 jenis Nak 5. Nak 3 set. 3 set dah. Okay, London pun nak 5. Sama. Okay, so 15. Nisa ambil Nisa punya pun sampai saya bayarkan. Dan Nisa. sebab itu Nil bila nak buat je. kan. Memang- Okey, Nil nak tak? Nil. Ni yang tolong juga. Nil nak tolong juga. Nil dapat Okey, maknanya 20 lah, 20. 20 lah. 5 Pak Zat. Kira, Okey, 20. settle lah. Kira Apa settle lah. tengah tu kenapa yang Pak Zat tu? Apa yang Pak Zat kira Pak Zat settle lah. Alhamdulillah. Bukanlah. Yang buka puasa ni pun Alhamdulillah Pak Zat settle kan. Masih dah. So, cakap terima kasih Pak Zat. Terima kasih Pak Azad. Nampak ada lembik lah. Tolak sikit ada. So aku dah order dah. So yang kambing goreng yang anak tu pun ada. Kambing goreng yang hampa makan lah. Siap dengan kaki kambing tu. Kaki kambing aku tak makan je. Pak Azad tak ada pun. Aku bukan minimal macam makan semua benda je. Dengan teh tarik je. Itu okey. Din. Dia nak teh tarik kan? Ada. Tapi apa Pak Azad? Pak Azad tak ada pun. Pak Azad bayar je. Aku okey. Tak, dia dah settle. Dia memang dia nak. Pasal dia tak ada tu dia nak settlekan. Oh, ya Allah. Okey dah. Alhamdulillah. Tapi kalau aku jadi Tapi takbir raya tak boleh buat lah. Takbir raya macam mana? kita nak buat takbir raya ke ni? Ya, kan dah plan dah takbir raya buka. Aku siap panggil Ustaz Syalam ni terawih untuk imamkan terawih kita. Alfa. Kalau saya ni semua ni. Jadilah. Okey, kalau nak buat yang takbir raya tu boleh lah, itu alasan lah tu. Jangan pi tak buat tau. Memang buat. Memang plan dia nak buat. Kau nak habis. So kita macam ni 27 tu kita daripada pagi kan. Kita daripada pagi 27 tu kita sahur sama. Lepas tu kita on air, kita balik semayang Jumaat. Lepas tu pom terus gerak. Oh, tak tahu. Balik lah jangan. 28 hari dia recording. Dah boleh order dah Bella. Bella semua nak order. Dah boleh buka kuning nak Ira. Dah buka pengkoning. Bella dah say sorry guys. Sebab memang tak cukup tangan Bella. Tengah tap screen. Jangan sampai kau punya order kita orang pula yang kena terlibat. Tapi Bella rasa yang good newsnya klien yang order 900 balang tu dia akan jual juga. Dia good, beli dari seller. Maksudnya dia good news untuk Bella je lah. Tak, maksudnya yang followers and fans orang boleh beli nanti. Tapi klien tu yang jual. Jangan kena fight macam bayung juga. Maksudnya Bella dia jadi OEM oh. Ya betul. Tapi banyak ni 900. Gila lah. Satu berapa Bella? Satu kotak tu ada berapa pieces? Lain-lain. Dah senang semua. Patut lah boleh buat 900. Ada lain-lain. Ada lain-lain. Tu je. Macam beli hack sebab sekupang tiga. Waalaikumsalam. Nabil, pergilah tolong Bella buat kuih. Bella tolong. Abang Nabil akan tolong insyaAllah. Ya, Abang Nabil. InsyaAllah abang akan tolong isteri abang lah. Buat kuih kalau abang tolong Bella. Takut YB join sama. Yes. Kan? Dah bedik dah. Tapi kalau YB tolong Bella buat kuih, alamak dapat merasa air tangan YB. Bila makan kuih jadi gini.
Terbang. Janganlah. Tapi insyaAllah. Terbang. Tapi insyaAllah hari ni dia tolong saya buat kuih hari ni. Ji datang cover. Ji, cover Ji. Datang cover. Ji, cover Ji. Wih, baik. Pukul berapa Bella? Aduh. Pak Azad pun nak join ke buat kuih? Aku kalau setakat Takut ni dia buat kuih. Kuih tu tak masak tak dalam balang tau. Yes. Sedang sedang lah. Satu dah biar tak siap-siap. Aku sepatutnya aku tak kat Malang asal tau. Letak kat lidah hang. Rasa. Panas lagi tak? Panas Sekejap, lagi tak? Bila yang korang berbuka kat Raub tu? 27. Jom lah Bella. Bella memang tak free. Bella pergi bulan. Tapi Bella pas kuih raya. So korang boleh rasa. Oh, Ella terbaik. Kita orang nak kuih yang YB bunga Bella buat. Oh Cah, kalau hang tak ada, aku tak tahu nak cakap apa lah. Cah, oi. Ha? Oh, ya Allah. Oh, Hai. dia buat kuih. InsyaAllah Pak Azad tak ada. Pak Azad tak ada. Tapi nanti kita yang takbir tu kat belah mana Bil? Rumah kau? Kat hall tu Kat hall tu lah. Aku tak tahu. Tak, yang paling penting kita nak solat InsyaAllah. mana ni? Kat hall tu jugalah. Hall tu. Okey. Ada ni tak? Bil. Sejadah. Cukup Eh. ke sejadah untuk 50 orang? Cukup. Bukan semua 50. Ya, Gigi tak semayang. Sangat record Saya nak rekod. Tak macam ni. Takbir kita buat kat batu-batu Manabil. Satu sana. Itu betapa. Bukan bertakbir. Gila, itu betapa nama dia. Kat batu belakang tu. Aku nak duduk kat tengah tu Cang, yang Bukit Tengah tu. Tak tahulah Din nak buat kat mana. Allahu Akbar, Allah. Ijaz lah. Habis Kalau tu- nak kena ijaz. Siapa bawa drone? Habis tu tarik pergi kat bawah. Nak join. Bunyi pacik-pacik sangat drone. Join. Tapi kalau lagi best, kalau kita ada pelita panjuk pasang, so takbir berdiri kan kat Oh, luar. itulah aku cuba cakap. Boleh? Kalau setakat pergi duduk kat hall ham sila hall tabir dia kat lawa rumah tu. aku boleh buat Cang. Kat rumah Rumah aku. kecil. Kat sungai. Dah Rumah malam ada pun. Porsche je. Tak apalah. Takkan berbaik kerana Porsche. Kita keliling Porsche tu lah. Senang. Tak Cang, macam tu lah best Cang. Bawa aku pergi Cang. Kau setakat duduk bersila. Tapi takbir berdiri boleh. Ya kita kan buat itu. Kat atas tangga lagi kita buat. Tapi tak ada, aku ngang je. Dia mana ada. Dia duduk gambar je tak sangat. Oh, dia tak ingat Arwah tu. Nenek Bella. Orang tu. Ya Allah, ya Allah. Din, sekejap ni. Kita settle kat luar. Jom, dia fikir. Ha? Dia fikir. Fikir eh? Fikir. Okey. Jom. Okey, ada lah ni beberapa ni sah. Saya tengok. Nabi tak apa-apa. Nabi buat research lah. Ada lah sikit. Beritahu dekat apa tu Kabir bulan puasa. Kambing tu suruh dia buat macam sedekah lah. Masya Allah, sedap kambing. Memang sedap lah Syah. Jangan cakap pasal ni pasal time ni pasal kambing Syah. Tapi serious, you look pale. Memang pale lah. Tak macam tu. Dia memang. Dia air tak dalam badan, bibi pucat. Air tengok air tu kurus lah. Dia macam skirt dah selok ni. Tak, pale je. Aku dia jalan melengkuk lah. Tapi korang bertiga kan, Hati-hati dengan siapa kau Allah percaya. berikan, Sebab garam dengan gula Berikan nak- ganjaran. Macam mana? bukan ganjaran, korang bertiga Allah berikan kelebihan ketinggian. Sebab tu yang susah orang nak potong 3 pagi era ni. Sebab kami semua tinggi-tinggi kan. Saya Alah, yang Isap bagi semalam tu kakak. Betul lah ni. cakap pun kat live tau. Kau belagak je. Ya. Among them I paling rendah lah. Really? Among them. I was 75. Nabil 180 eh. 180. Pak Azad 183. 183. Oh. Tapi we are the ni lah. We are the We are the world, we are the children. Aku mau dah sambung. We are the world. We are the children. We are the ones to have the paradise. Jom. Ahmad Nabil. Baca sah. Lu PQ. You PQ. Aku nak lah. Masalah apa kau? Bila kenapa tak bawa tu biskut tu saja macam boleh Go. balik try. Boleh? Nabil ada? Ya, bisa tengok sip. Ni kakak ha? Boleh saya. Tak ada satu tu pasal apa Yuna. Nabil macam rupa anak saya. Dan Kejut sebenarnya. pasal dia tak cukup L. Tu lah Nabil. Sebenarnya musim dan terawih. Dan mungkin bila nanti Dan bertemu lagi satu Kalau Ira call tu tukar colour. Pasal hang baru beritahu colour tadi kan malam. Kalau apa? Putih. A cat and dreams of becoming a lion must know its habitat correct. Putih lah. Kita akan bertemu Yelah ni. Pasal dia bergabung nama ni. Ni satu.
genggam Nama tu. Yang ni belum buat sayang Boleh? Let's go. kota ini. Baik. Here we go. Dua fikir. Bella ready? Ready? Stop overthinking, guys. Nabil kasih settle. Radin Amir Effendi. Wow. Sedap nama. Wow. Sedap nama. Yes. Azad Jasmine John Louis De Brito III. Kenapa ada detik Sedap nama. Masih panjang. Bella Astila. Oh. Ya. Betul, itu nama Bella Betul, apa nama? betul. Nama penuh panjang lagi lah. Okey. Bella Astila Muar. Kenapa kan? Nama aku biasa lah. Kenapa? Nabil Ahmad. Style kot. Ahmad. Ana. Ha? Ana. Ana. Sedap apa? Sedap mana? Okey lah. Tapi macam Mak Saleh kan. Mak Saleh kalau dia bagi nama kan. Macam mana? Lepas tu dia combine dengan haiwan kan. Ah? Terus jadi gempak tau. Contoh? Masuk ke? Oh contoh contoh. Macam Tiger Woods. Oh. Nampak Bila? smart. Style. Garang, dia nampak garang. Dia jadi garang tau. Lepas tu, Tony Hawk. Oi. Betul. Kan, yang ni lawa, Apa dia? Megan Fox. Wah, Megan Fox. Dahsyat, smart lah ha. Tapi betul lah nama sedap je nama dia orang. Tak lah, Apa bila yang orang kau cuba putih sampaikan? tak lah, tapi bila orang Melayu cuba nak buat dia macam aduh. Cuba gabungkan nama aku dengan nama tu. Nama animal. Animal tu. Azad Cipan. Kenapa tak elok? Siapa nama-nama Melayu yang popular pakai nama haiwan ni? Yang aku dah kenal pasti ada satu lah. Apa dia? Sebab dia yang paling famous lah. Banyak gabungan nama dia dengan haiwan dia paling famous lah Malaysia. Siapa? Nizam Jentik. Perfect lah ni. Dia sebenarnya nama dia buat doa. Betul. Nama sebenarnya doa. So kalau ni Takkan satu je. ada lagi. Ada lagi. Yang ni pun famous juga. Famous juga? Siapa? Lantoda. Tapi nama-nama tu tak jadi official pun. Tapi nama kita yang sebenarnya, yang ni yang official. Yang ni yang mendoakan. Betul. Macam Radin Amir Effendi. Maksud nama Ketua nampak? kumpulan. Azad Jasmine Louis De Brito. Maksudnya Itu macam nama jalan lah bagi aku. apa Azad Jasmine Kebebasan. Yes. Nampak? Bella? Apa dia? Bella maksud nama Bella. Bella Astila je. Maksud dia. Maksud dia? Pernah syahid tak maksud dia? Tak pernah. Macam Nabil kan. Maksudnya yang pandai, yang cerdik. Nabil dengan Bella sama lah kot. Nabil dengan Bella sama lah. Nabil Nabila yang Kita pandai. cerdik lah. Saya bagi awak lah yang cerdik tu. Yang pandai tu bagi saya. Pandai-pandai je. Nama adalah doa. Lu fikirlah sendiri saya tu. The brain is not braining today. Layan lu fikirlah sendiri. Setiap pagi bersama Nabil, Pak Azad dan Radin. Aku ni the brain is not braining. The brain is not Braining today. Bella Cat. Okay. Jom. Ke Bella Cat. Rekod pukul 5. Bella nanti tolong rekod lagu raya dengan abang-abang 3PE. Tak, diorang tak jumpa saya. Diorang dah ada dah benda yang betul. Kata memang Jadi mula ni, kita tak layak. Dia mula ni. Jangan start. Jangan start je. Jangan start. Jangan start Bella. Kita dah ready lah lagu raya ni. Jangan. Okay. Saya pun fans Bas juga. Bella, kita kena ada lagu raya satu lah Bella. Sebab kita dah kerja sama lama. So dia terus terang tadi apa Awak yang tahu dia tak, cakap tadi. awak kat sini extend lama-lama ni sebab kita orang lah. Yes. Sebab kita orang yang Tak, kita orang nak awak extend dengan kita orang. Dia buat lagu lain lah. Lagu apa tu? Lagu Nak lagu extend? New Year ke? Bila New Year, semua orang gembira main bercun, mabuk di tepi jalan. Puasa aku nak open dah. Dah lah. Dah puasa rasanya dah sampai masa ni. Untuk kita. Azan je lah. Jangan. Waalaikumsalam. Nak edit tak? Sendiri boleh? Edit you say. Bella ke tu? Betul, blok komen tak senonoh. Hormat sikit bulan puasa. Tak, siapa ni yang kau hajar anak ni? Dia cakap apa pasal Bella? Cakap apa pasal Bella, ha? Okay, jom, let's go. Edit Okay. Apa ni? Dah save kan? Dah. I save nama campur binatang. Nabil Ahmad, Azad Jasmine, Radin dan juga Bella Astila dibawakan oleh Celcom Digi Prepaid 5G. Power 5G tanpa kelajuan, tanpa batasan dan hiburan tanpa henti. Tanpa batas dicipta untuk era kita.
Okay guys, yang ini, kalau ada masalah, ada benda yang tak selesai, kita boleh cari Nabil Ahmad dalam Lupi K 0165127777. Itu dah nombor Celcom Digi 5G kita orang. Let's go. So balik ni sambung buat kuih Bella. Gila lah. Banyak lagi tu. Satu balang baru biji. Semua tak sama. Ada yang 30. Ikut saiz lah. Ikut saiz, betul. Lin tak tolong? Nabil Ahmad saja. Don't. Tahun lepas dia paling banyak tolong. Ui. Tidak salah, ni nanti handbag baru tahun depan. Nabil Ahmad saja. Bella dekat Padang Indah punya bazar. Ya, saya pergi bazar. Lepas tu Ada dengan Ara dah trauma, tak nak pergi bazar dah. Sebab orang. Oh my. Panas. Oh, dah cukup 1 million. Okay, 1 million like baru saya buat tutorial rambut sanggul tanpa getah. Okay. Sikit lagi. Sikit lagi. Saya pun tak pergi bazar. Saya macam Ara panas. Sanggul tanpa getah. Ni buat sanggul ni tanpa sepit dan tanpa getah. Itu maksudnya tu kat gertak sanggul. Satu tempat nama jalan ni. Gertak sanggul kan. Sebenarnya kita boleh buat sanggul ni guna chopstick, guna pencil, guna pen semua boleh sebenarnya. Jom join group. Come on guys, 1M tap. Waalaikumsalam. Hai Cik Su Ghazali. Kat sanggul kat Penang. Kat Penang. Betul. Panah lit-lit tu kalau orang Penang cakap. Panah lit-lit. Okey. Tu je yang tahu. Panah lit-lit. Hai Sadiq, silap kot. Penang timbas hadir. Banyak dia. Hari ni saya macam batuk. Nani. Hari tu saya belanja lah lagu dari Ramlan Rafiq. Cuba datang Penang insyaAllah. Hari ni insyaAllah sebab live. So korang kena stay tune. Okay, hari ni. Betul lah, Thumb Spider. Korang tak mention Thumb Spider. Thumb Spider. Betul lah. Hai. Okay, dah 800. Cepat. 1 million saya akan buat tutorial. Bulan puasa pun ada juga. Nak sedap tengok story saya. Astagfirullahaladzim. Selamat puasa juga. Okay, kalau 1 million panggil saya, okay? Dah lah, dekat nanti 9,000 dah. Seperti harga jaket. Oh, yang ni mama saya hadiahkan. So, saya tak tahu berapa harga baju ni. My mom hadiahkan. Sebab dia tahu konti ni sejuk. So, dia bagi. Moderator tolong block. Isbat macam? Handsome siap. Siapa? Oh, NBA Essential. Ui, lawa. Dia dengan selok baju. Style. Tinggi je, pakai oversize je. Ya, cantik. I feel good. Ni, woi, mahal macam ni. Berapa? Ni yang Supreme kan? 39 macam. Serius lah. Dia bagi harga kat aku. Macam mana yang ni boleh 39? Oh, yang ni Off-White. Off-White Momo. Momo 30. Si Akmal Dia Off-White dah tutup kilang lah. Habis lah. ada tak? Tak ada dah. Oh, sikit lagi. Tak sin lah Syah. Ya, saya prepare renew. Ambil sampai 30 untuk basuh. Steady, Senin je. Main ni jangan. Anda ada main. Kadang-kadang kalau dia tak free hari lain, dia tak free Senin, dia datang. Weh, aku nak ambil loro piano lah.